Masuk dah. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام، وإلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا، خصوصا إلى صاحب المصنف الكتاب الشيخ عبد الصامد الفالنباني، وخصوصا إلى شيخنا شيخ عبد العزيز بن أحمد الشافعي، وشيخنا شيخ عبد الحامد بن صالح، وحضرة مولانا محمد عبد الرباني، وحضرة والدنا وحضرة أولياء الله الصالحين، وسائر سادتنا وصديقينا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب، وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب، وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة
ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أرنا الحقا حقا warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya, dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Para hadirin sidang jemaah muslimin muslimat, hadirin wal hadirat, ayahanda bonda, adik kakak yang dirahmati lagi diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana kita masih lagi diberikan peluang dan kesempatan untuk berhimpun pada malam yang mulia ini, dan pada tahun yang baharu Masihi 2026. Jadi Allah Ta'ala masih berikan kepada kita nikmat kehidupan, nikmat perjalanan hidup, sehingga kita dapat memasuki tahun baharu, menunjukkan bertambahnya umur dan usia kita dan semakin dekat dan hampirnya kita dengan kematian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menambahkan segala kebaikan, ketaatan dan juga ibadah kepadanya setelah mana bertambahnya umur dan usia kita. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah, kita sambung perbahasan dalam kitab kita Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, petunjuk jalan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala, karangan Al-Alimul Lamah Al-Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab kita Al-Syekh
Abdul Samad Al-Falimbani. Mudah-mudahan Allah merahmati dan meninggikan darjat beliau di akhirat dan memberikan kepada kita kebaikan, keberkatan, cahaya rahsia dengan asbab ilmunya di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu engkau salat 2 rakaat sunat muakkadah ratibah yang kemudian daripada Isya. Baik. Masih lagi membicarakan tentang adab-adab berkaitan dengan persiapan mengerjakan ibadah salat fardu yang 5. Salat 5 waktu. Salat fardu 5 waktu. Iaitu setelah mana daripada kita selesai menunaikan salat fardu Isya, maka hendaklah kita membaca istighfar dan juga puji-pujian kepada Allah Azza wa Jalla, seperti mana yang terdapat pada adab-adab setelah mana kita mengerjakan salat subuh lah. Jadi pada pertemuan yang lalu ada kita bincangkan berkenaan dengan salat sunat qabliyah. Salat sunat qabliyah yang 5 waktu itulah, qabliyah subuh, qabliyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib dan qabliyah isya. Jadi secara umumnya semaya sunat qabliyah ni, semaya sunat rawatib yang dikerjakan sebelum daripada semaya fardu, waktunya itu diluaskan sehingga tamatnya waktu solat. Misalnya kita kata solat sunat qabliyah maghrib. Solat sunat qabliyah maghrib ini kita boleh kerjakan juga setelah mana kita selesai mengerjakan solat fardu maghrib. Misalnya bagi orang yang tak sempat nak mengerjakan solat sunat qabliyah maghrib, jadi dia boleh melakukan solat sunat qabliyah maghrib itu setelah mana dia selesai mendirikan solat fardu maghrib. Kerana diluaskan waktu untuk mendirikan solat sunat qabliyah itu sehinggalah habisnya waktu solat fardu, kecuali solat fardu subuh lah dan solat fardu asar. Di sana ulama menyebutkan kalau solat fardu subuh ni, solat sunat qabliyahnya tu hanya dibenarkan dilakukan bagi mereka yang dilakukan setelah mana mengerjakan solat fardu ni, bagi mereka yang sentiasa ataupun selalu melazimi solat sunat qabliyah subuh. Misalnya kalau seseorang itu dia tak sempat pada hari tersebut mendirikan solat sunat qabliyah subuh, sama ada dia mari lewat dan sebagainya, Bilal dah qamat, maka disebabkan sudah menjadi kelaziman dan juga amalan yang istiqamah solat sunat qabliyah subuh ni, jadi dia boleh juga solat sunat qabliyah subuh. Solat sunat qabliyah ni kita cerita ni, bukan semaya sunat-sunat yang lain, seperti solat sunat hajat ke, solat sunat taubah ke, yang tu setelah mana kita mengerjakan solat fardu subuh dan solat fardu asar, sudah tidak ada lagi orang panggil apa solat sunat, kecuali solat sunat yang ada sebab dan juga waktu, seperti solat sunat jenazah dan sebagainya, sunat gerhana dan sebagainya lah, kecuali di Masjidil Haram di Mekah. Jadi solat sunat qabliyah subuh yang sentiasa dilazimi oleh seseorang, apabila berlaku pada dia sesuatu keadaan yang menyebabkan dia tak sempat nak mendirikan solat sunat qabliyah itu sebelum dia semaya fardu subuh, maka ulama menyebutkan boleh dia mendirikan solat sunat qabliyah subuh itu setelah mana dia mendirikan solat fardu subuh. Baik. Kemudian kata pengarang kitab kita, setelah itu engkau solat sunat 2 rakaat sunat muakkadah ratibah yang kedua, yang kemudian daripada isyak. Jadi selesai daripada kita selesai zikir, wirid dan sebagainya dan doa tu, maka solat sunat ba'diyah isyak ni termasuk solat sunat yang dituntut muakkadah.
Demikian niatnya, yakni niat salat sunat ba'diyah isyak tu, usalli rak'ataini sunnatal isya'i ba'diyatan, ataupun biasa kita sebut usalli sunnatal ba'diyah isyak rak'ataini. Mana-mana sahajalah. Kedua-duanya boleh. Sahaja aku salat sunat 2 rakaat selepas salat fardu isyak kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Baca olehmu pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah suratul Sajadah, iaitu Alif Lam Mim Tanzil. Dan pada rakaat yang kedua, kemudian daripada suratul Fatihah Tabarakalladzi biyadihil mulk, surah Al-Mulk. Yang pertama tu surah As-Sajadah, kemudian rakaat kedua surah Al-Mulk. Atau baca pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Al-Fatihah surah Yasin. Dan pada rakaat yang kedua, kemudian daripada Al-Fatihah suratul Dukhan. Maka sekalian yang demikian itu dipilih, dan kelebihannya itu datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi secara umumnya semaya sunat ni, apa-apa sahaja ayat-ayat daripada Al-Quran tu terpulanglah bagi mereka yang menghafaz, bagi mereka yang mudah dan senang. Ataupun diulang-ulang surah-surah yang pendek pun tidak mengapa. Secara umumnya mana-mana surah tu boleh sahaja, mengikut kehendak kita lah, keseronokan kita, kelazatan kita beribadah kepada Allah. Surah mana hak kena dengan hati kita. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagi kamu daripada ayat-ayat Al-Quran. Cuma yang disebutkan oleh pengarang kitab kita ni ada kaitan ataupun ada riwayat daripada Al-Imam Darul Qutni rahimahullahu ta'ala. Ada satu amalan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Jadi disebutkan dalam riwayat Sayyidina Ali bin Abi Talib ni pernah satu hari itu dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kesukarannya untuk menghafaz Al-Quran dengan baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar melaksanakan salat sunat 4 rakaat, 2 salam lah pada waktu malam, dan membaca surah-surah tertentu pada rakaat tersebut. Kalau orang menghafal Quran tu dia biasalah, orang mahat hafiz madrasah dan sebagainya, yang dipanggil sebagai solat sunat hifzi. Solat sunat hifzi ni solat sunat, secara umumnya solat sunat hajat lah. Kita minta dengan Allah supaya Allah mempermudahkan hafazan-hafazan Al-Quran yang dihafaz. Ataupun Allah memelihara ayat-ayat yang kita dah hafal. Tak kira lah sama ada orang yang ngapal Quran ke, ngapal separuh daripada Quran ke, tak kisah dah. Cuma menjadi kelaziman dan amalan lah, menjadi wirid bagi orang-orang ngapal Quran ni, dia akan mengerjakan salat sunat hifzi ni, supaya dengan niat Allah Ta'ala mempermudahkan, mengekalkan hafazan-hafazan ayat-ayat Al-Quran yang dihafaznya. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan dalam mafhumnya, laksanakanlah ia sebanyak 3 kali atau 5 kali atau 7 kali pada setiap malam-malam Jumaat secara berturut-turut. Nescaya tidak akan tersilap barang sedikit pun, yakni ketika menghafalnya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Darul Qutni. Jadi salat sunat 4 rakaat dengan setiap rakaat selepas Al-Fatihah tu, yang pertama, rakaat pertama dibaca surah Yasin, rakaat kedua dibaca surah Ad-Dukhan, rakaat ketiga dibaca surah As-Sajadah, dan rakaat yang keempat dibaca surah Al-Mulk, setelah mana suratul Fatihah. Dan ia dilakukan sama ada secara perseorangan ataupun secara berjemaah. Lalu berdoalah setelah mana kita mengerjakan salat tersebut, Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abadan ma abqaitani warhamni an atakallafa ma la yu'nini warzuqni husnan nazari fima yurdika anni. Ya Allah, aku
kasihanilah aku agar aku mampu meninggalkan maksiat selama mana engkau hidupkan daku. Ini doa ni bila-bila masa pun kita boleh baca lepas solat ataupun apa-apa keadaan kita yang mustajab waktu untuk berdoa, kita minta lah, sebab doa ni doa yang baik. Bitar warhamni an atakallafa ma la yu'nini, dan kasihanilah daku dari melakukan perkara yang tidak membawa erti kepadaku. Warzuqni husnan nazari fima yurdika anni, dan kurniakanlah daku rezeki agar aku mampu menilai dengan sebaik-baik penilaian pada apa yang engkau redha akannya atasku. Allahumma badi'as samawati wal ardi dzal jalali wal ikram wal 'izzati allati la turam. Wahai Tuhan yang menciptakan langit-langit dan bumi, yang mempunyai keagungan dan kemuliaan, dan memiliki keizzahan yang tiada bandingnya, aku memohon kepadamu, as'aluka ya Allah, ya Rahman bijalalika wa nuri wajhika. Aku memohon kepadamu ya Allah, ya Rahman, dengan keagunganmu dan cahaya wajahmu, agar engkau tetapkan hatiku menghafaz kitab sucimu seperti mana yang engkau ajarkan. An tulzima qalbi hifdha kitabika kama 'allamtani warzuqni an atluwahu 'ala an-nahwi alladhi yurdika 'anni. Dan kurniakanlah aku rezeki agar aku dapat membacanya seperti mana yang engkau kehendaki dan engkau redailah ke atasku. Allahumma badi'as samawati wal ardi dzal jalali wal ikram wal 'izzati allati la turam. As'aluka ya Allah ya Rahman bijalalika wa nuri wajhika atunawwiru bikitabika basari wa an tatluqa bihi lisani wa an tafarrij bihi an qalbi wa an tashrah bihi sadri wa an tasta'mila bihi badani fa innahu la yu'inani 'ala al-haqqi ghayrik wa la yu'tini illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya Allah, wahai Tuhan yang menciptakan langit-langit dan bumi, yang mempunyai keagungan dan kemuliaan dan memiliki keizzahan yang tiada bandingan, aku memohon kepadamu ya Allah, ya Rahman, dengan keagunganmu dan cahaya wajahmu, agar engkau terangkan mataku dengan cahaya kitabmu, agar engkau lazimkan lidahku membacanya, agar engkau lepaskan segala kesukaran dari hatiku, agar engkau lapangkan dadaku, agar beramal seluruh jasadku dengannya. Sesungguhnya tiada siapa yang dapat membantuku ke arah kebenaran kecuali engkau, dan tiada siapa yang mampu mendatangkan kebenaran kecuali engkau, dan tiada daya dan upaya kecuali dengan izinmu ya Allah, ya Rahman, yang maha tinggi lagi maha agung. Jadi doa-doa yang seumpama begini ni baguslah kalau kita boleh ambil untuk kita amalkan ataupun kita baca di dalam apa-apa majlis pertemuan, majlis perjumpaan sebab dia mempunyai makna-makna yang sangat baik. Apapun secara umumnya doa-doa ni kita mintalah kepada Allah mengikut kesesuaian keadaan yang berlaku kepada diri kita, dan mudah-mudahan Allah mempermudahkan segala perjalanan dan juga segala perbuatan untuk kita mentaati kepadanya. Baik, maka kemudian daripada 2 rakaat ratibah yang muakkadah itu, maka hendaklah engkau salatkan 4 rakaat pula. Ini apa-apa salat sunat yang lain lah. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla az-zuhri arba'an kana kaman tahajjada min lailatin wa man shallahunna ba'da al-isya'i kana kamislihinna min lailatil qadri. Maksudnya, barang siapa yang salat 4 rakaat dahulu daripada salat zuhur, salat sunat qabliyah zuhur, maka adalah seperti mengerjakan salat tahajud daripada semalaman itu. Dan barang siapa yang salat 4 rakaat kemudian daripada salat isya, maka adalah seumpamanya, yakni pahala kelebihannya itu daripada solat pada Lailatul Qadr, pada malam Lailatul Qadr. Ni hadis taghrib,
hadis untuk menggalakkan kita supaya kita mengerjakan solat sunat lah. Sekalipun ada ulama yang menilainya ia adalah dhaif, tak ada mengapa, sebagai bentuk menggalakkan, menggemarkan hati kita untuk melakukan ibadah. Demikianlah disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Bidayatul Hidayah dan di dalam Ihya Ulumiddin pada kitab Tartibul Awrad. Jadi nak tengok secara terperinci lebih dalam perbahasan dan juga perbincangannya, kita boleh rujuk dalam kitab Ihya lah. Dalam Ihya ni masya-Allah kan. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ni satu orang ulama yang diberikan keluasan ilmu oleh Allah di dalam memimpin perjalanan diri kita lah menjadi hamba yang benar di sisi Allah, sama ada perjalanan yang zahir dan juga perjalanan yang batin. Bahkan kalau kita ni sebenarnya di tempat kita lah, tariq kita ni, jalanan kita ni dalam beragama ni, memang kita banyak mengambil daripada apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dia panggil perjalanan mujahadah. Apa ulama kita besar daripada dulu hingga sekarang, mujahadah lawan nafsu, mujahadah amal, mujahadah bab adab, bab tertib. Bahkan kalau kita sebenarnya mengamati ataupun kita menghayati apa yang diajarkan oleh agama kita, tak perlu dah kita nak mengambil modul-modul ataupun model-model hak luar daripada agama kita. Sebab kadang-kadang setengah-setengah daripada modul-modul ataupun model-model hak diambil oleh barat. Tidak salah kalau hak tidak bertentangan dengan agama tu, boleh sahaja. Modul kesedaran diri ke, modul nak mendapat energi yang positif, macam-macam lah orang sekarang modul ni macam-macam. Orang hak belajar bidang psikologi, kaunselor dan sebagainya, memanglah dia ada lagu mana nak mendapatkan aura yang positif, maknanya sifat yang baik, peribadi yang baik, energi, maknanya semangat dan sebagainya. Ialah itu dipanggil dari segi ilmu-ilmu hak berkaitan dengan duniawi, lalu diambil teori-teori daripada barat ke Jepun ke, tak ada masalah asalkan benda itu tidak menyalahi agama. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan ataupun kita menyelami, kita mendalami, kita belajar sungguh-sungguh apa hak ulama kita kata, khususnya apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab-kitabnya, ia merupakan suatu lautan ilmu yang sungguh luar biasa hebatnya. Makna kekuatan kita tu ada dah situ. Bahkan karya-karya Imam Al-Ghazali ni, kitab-kitab Imam Al-Ghazali ni dikaji, dibuat sebagai tesis di negara-negara Eropah Barat. Mereka tengok tesis Imam, mereka melihat isi kandungan yang terdapat dalam kitab Imam Al-Ghazali ni sungguh luar biasa hebatnya. Melampaui akalan manusia, menyentuh aspek rohani, menyentuh aspek-aspek perjalanan sebagai hamba-hamba nak menuju kepada redha Allah, hamba Allah yang hakiki yang sebenarnya. Jadi betul lah, betul kalau kita perhatikan sungguh-sungguh apa hak disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, seperti mana hak kita belajar dalam kitab kita ni ataupun hak kita belajar dalam kitab Penawar Bagi Hati tu, semuanya dicedok, diambil sumbernya daripada Imam Al-Ghazali juga. Semua pengamalan-pengamalan perjalanan kita, penjagaan syariat yang zahir, penjagaan syariat yang batin, lalu disebutkan tentang aqabah-aqabah. Kalau dalam Minhajul Abidin itu disebut aqabah amal, aqabah ilmu, aqabah taubah dan sebagainya. Makna tingkatan-tingkatan kita tu nak menjadi hamba Allah yang sebenar. Dan hamba Allah yang sebenar ni, dia tidak meninggalkan dua elemen dalam kehidupan dia, zahir dan juga batin, rohani dan juga jasmani. Sama juga. Amalan zahiriah kita, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan
kehidupan sekeliling kita, alam ini, ataupun muamalah hablum minallah hablum minan nas, dia tidak dipisahkan. Jadi kalau kita cedok, kita ambil hak sebenar-benarnya, hak tu sudah memadai, melengkapi, meliputi. Bila kita ni nak berjalan menuju kepada redha Allah, menuju ke negeri akhirat. Baik. Demikianlah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Bidayatul Hidayah dan di dalam Ihya Ulumuddin pada kitab Tartibul Awrad, dan Syekh Abdul Qadir Al-Faqihi dalam syarah Bidayatul Hidayah. Syekh Abdul Qadir Al-Faqihi ini dia mensyarah kembali kitab Imam Al-Ghazali. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam At-Tabarani, man shalla 4 raka'atin ba'da al-'isha'il akhirati qara'a fi ar-rak'atayn al-awwal qara'a fi ar-rak'atayn al-ulayatayn qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad wa qara'a fi ar-rak'atayn al-akhiratayn tabarakalladzi biyadihil mulk wa alam tanzi wa alif lam mim tanzilus sajadah kutiba lahu ka 4 raka'atin min lailatul qadri. Barang siapa yang salat 4 rakaat kemudian daripada salat Isya yang akhir, padahal dia membaca di dalam 2 rakaat pertama itu akan qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad, dan membaca dia dalam 2 rakaat yang kemudian itu akan surah tabarakalladzi biyadihil mulk dan surah alif lam mim tanzil as-sajadah, nescaya disuratkan baginya seperti salat 4 rakaat daripada Lailatul Qadar. Ini pun orang panggil taghrib juga. Demikianlah hamba naqal hadis ini daripada kitab yang bernama Iqazul Qawabili Littaqarrubi min Abin Nawafili, karangan Sayyidi Syekh Ibrahim Al-Qurdi rahimahullahu ta'ala. Dan kata Sayyid Abdullah Al-Haddad, Al-Imam Qutubud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya yang bernama An-Nasaihud Diniyah, An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Ini kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Salah seorang daripada imam yang besar juga. Imam yang hebat, walaupun dia seorang yang buta, tetapi dia diberikan oleh Allah Ta'ala penglihatan mata hati yang terang, sehingga dia mampu mengarang beberapa kitab, dan sungguh luar biasa ibadah dan ketaatannya kepada Allah. Baik, kata Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, wa hafiz ala 4 raka'atin ba'da salatil isya'i fa inna fiha fadlan katsiran liqaulihi alaihi salatu wassalam 4 ba'da al-isya'i kamislihinna min lailatul qadri wal rak'atu fi lailatul qadri ta'dilu 30,000 rak'atin fi ghairiha min al-layali. Kata Imam Al-Haddad rahimahullah, dan peliharakan olehmu atas mengerjakan salat 4 rakaat kemudian daripada Isya, maka bahawasanya di dalamnya itu, yakni di dalam mengerjakan salat sunat 4 rakaat selepas daripada sembahyang fardu Isya tu, kelebihan yang amat banyak, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Salat 4 rakaat kemudian daripada salat Isya, yakni salat fardu Isya, seumpama solat, yakni solat sunat daripada, yakni pada waktu malam Lailatul Qadar itu. Dan 1 rakaat solat pada Lailatul Qadar itu menyerupai 30,000 rakaat pada malam yang lain daripada Lailatul Qadar. Maknanya digandakan oleh Allah Ta'ala pahala lah. Biasalah dah. Kelebihan malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Seolah-olahnya macam kita tu mengerjakan banyak tahun semayang. Jadi nak ceritanya, hak paling penting sekali apa
yang kita nak sebut. Kelebihan semaya sunat sebanyak 4 rakaat selepas fardu isyak. Ini antara perkara yang ditekankan oleh para ulama. Maknanya biarlah kita dah semaya sebanyak 4 rakaat lepas daripada fardu isyak. Sama ada semaya sunat ba'diyah 2 rakaat, lepas tu ditambah lagi dengan witir 2 rakaat, 1 rakaat, 3 rakaat. Ataupun semaya apa-apalah semaya sunat-sunat yang lain selepas daripada fardu isyak, kerana di sana ada kelebihan secara umum yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana orang hak mendirikan solat-solat sunat di dalam malam Lailatul Qadar. Itu secara taghribnya, secara umumnya begitu. Dan kelebihan melakukan solat pada malam Lailatul Qadar ni ialah mempunyai keutamaan dan pahala yang berganda di sisi Allah Ta'ala. Dan para ulama ni dia sentiasa menjaga amalan tersebut. Bahkan kalau kita tengok dari segi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni baginda tidak akan melewatkan tidur baginda setelah mana baginda mengerjakan solat fardu isyak. Makna kebiasaan amalan Nabi ni, Nabi setelah selesai semaya fardu isyak, Nabi akan bersiap-siap untuk tidur. Nabi tidak akan melakukan perkara-perkara yang berat, perkara-perkara tidak seperti mana kita biasa lakukan lah. Kerana apa? Kerana Nabi akan bangkit pada awal malam. Dan kalau kita tengok dalam Syama'ilul Muhammadiyah, kelaziman Nabi ketika mendirikan solat malam ni, ada ketika Nabi semaya di akhir malam, dekat-dekat dengan subuh Nabi bangun. Dan ada ketika Nabi bangun pada pertengahan malam, dan ada Nabi bangun pada permulaan malam. Mana lepas isyak tu Nabi akan tidur mungkin dalam sejam ataupun 2 jam. Lalu Nabi akan bangun dan Nabi akan mengerjakan ibadat, sama ada berzikir, sama ada salat sunat dan sebagainya lah. Dan rapat pada waktu subuh. Ini kehidupan yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari segi sains pun sebenarnya saintis menyebutkan tidur yang berkualiti ni sebelum daripada pukul 12. Tidur lepas sembahyang isyak tu, waktu tidur yang terbaik. Tidur waktu tu kualiti dia tu sama seperti orang yang tidur beberapa jam selepas daripada pukul 12. Makna tidur yang berkualiti. Ni orang panggil cara kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Kalau kita perhatikan ataupun kita boleh sesuaikan dengan kehidupan kita seharian lah. Siapa lagi contoh kedua hak paling terbaik untuk kita ikut? Cuma tengoklah, bergantung kepada keadaan masing-masing lah, kesesuaiannya lagu mana. Tapi kalau kita boleh beramal sedemikian, itulah yang terbaik. Makna tidur awal, bangun pun awal. Ni tidur awal, bangun pun lewat juga, tu orang panggil bala. Terlebih tidur. Baik. Jadi nak ceritanya kaedah ataupun cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni begitulah. Nabi tidak akan melakukan perkara-perkara ataupun aktiviti yang berat dah setelah mana baginda mengerjakan solat fardu isyak. Nabi akan bersegera kepada tempat tidur. Kerana apa? Kerana baginda akan bersegera untuk mendirikan solat malam. Baik, kemudian kata pengarang kitab kita, setelah itu engkau kerjakan solat sunat witir, dan sekurang-kurang witir itu 1 rakaat, dan sekurang-kurang akmalnya, sekurang-kurang yang dikatakan sempurna semaya witir itu, iaitulah 3 rakaat dengan 2 salam, atau dengan 1 salam. Ini bagi mazhab lain lah. Mazhab kita ni dengan 2 salam, 2 rakaat 1 salam, kemudian 1 rakaat lagi 1 salam. Hukum salat witir ini dari segi hukum semaya witir sendiri menurut empat mazhab lah, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i ini, secara ringkasnya, kalau mazhab Hanafi ni hukumnya fardu ain, wajib kena lakukan oleh setiap muslim yang balik dan berakal. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok orang-orang bermazhab Hanafi kan,
Dia orang ni banyak semaya sunat. Semaya sunat. Kalau lepas daripada azan isyak tu bukan setakat solat sunat qabliyah isyak, semaya sunat aqibal azan lagi. Pada mazhab kita setengah ulama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan semaya sunat mengiringi azan itu, iaitulah semaya sunat rawatib. Mana benda hak sama. Ni perbezaan dari segi kefahaman para ulama tentang sesuatu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah lah. Setengah ulama yang lain dia kata tak, semaya sunat mengiringi azan lain, semaya sunat rawatib qabliyah fardu lain. Jadi mana-mana lah. Cuma Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, pendekatan dia ni, pembawaan dia ni, dia himpun sekali. Siapa dia nak semaya sunat aqibal azan boleh pahala, kemudian semaya sunat rawatib qabliyah fardu boleh pahala yang suku pula. Itu pendekatan Imam Al-Ghazali lah dalam orang panggil apa, ijtihad dia, dalam ikhtiarat dia yang dia pilih. Baik, jadi dalam semaya sunat witir pula, di sisi mazhab Hanafi hukum dia adalah fardu ain. Manakala mazhab Maliki sunat muakkadah, sangat dianjurkan. Sunat ditegaskan. Ini sama macam mazhab Syafi'i lah, sunat muakkadah. Begitu juga mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, hukumnya adalah sunat muakkadah tetapi hampir kepada wajib. Itu mazhab Hanbali, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa ulama berbeza pandangan tentang hukum semaya sunat witir ni? Kerana semaya sunat witir ni antara solat sunat hak tak pernah Nabi tinggal. Nabi diberati oleh Allah Ta'ala untuk mendirikan sembahyang sunat tersebut. Innallaha witrun wa yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu ganjil witir dan menyukai akan yang ganjil, yang witir. Itu adalah hadis yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada rakaat yang pertama, kemudian daripada suratul Fatihah, sabbihisma rabbikal a'la, suratul a'la ni hak biasa kita amal. Dan pada rakaat yang kedua, kemudian daripada suratul Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun, suratul kafirun. Dan pada rakaat yang ketiga, kemudian daripada Fatihah, qul a'udzu birabb, tiga qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Ini bacaan surah-surah yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana mengerjakan solat sunat witir. Jadi kita ni kadang-kadang kena beramal dengan apa yang Nabi sebut secara khusus. Yang ni tentang surah-surah hak Nabi sebut secara jelas lah. Kadang-kadang imam-imam hak hafal Quran ni, dia bukan tak hafal, dia tu bukan tak hafal, dia hafal. Tapi sayang dan juga rugilah, rugi 1000 kali rugi bila dia tak beramal seperti mana hak Nabi sebut. Surah-surah sunat yang dibacakan ketika mendirikan sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Contohnya sembahyang fardu subuh pagi Jumaat ke. Dalam riwayat Nabi baca apa? Suratul Sajadah, suratul Insan. Kalau sembahyang fardu isyak pula Nabi baca suratul Jumaah. Dan juga surah Jumaah, dan juga surah apa satu lagi tu. Jadi sepatutnya kita beramal dan kita bacalah hak seperti mana hak Nabi jelaskan. Barulah kita tu memperolehi fadilat dan kelebihan mengamalkan sunnah yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata pengarang kita dan terlebih akmalnya daripada itu 5 rakaat. 5 rakaat boleh. Dan yang terlebih akmal daripada itu 7 rakaat, dan yang terlebih akmal daripada itu 9 rakaat, dan yang terlebih akmal itu ialah 11 rakaat. Inilah sebanyak-banyak bilangan rakaat salat witir.
Sunat membaca kunut kemudian daripada rakaat yang akhir daripada witir pada nisfu, yakni separuh akhir daripada bulan Ramadan. Ini malam yang ke-16. Kan? Bahkan hak tu sunat apa dipanggil? Sunat ab'ad tu. Kalau tertinggal kunut pada separuh akhir daripada bulan Ramadan tu sunat sujud sahwi. Kemudian kata pengarang kitab kita, jikalau engkau berniat bangun berbuat ibadah pada akhir malam, maka hendaklah engkau kemudiankan salat witir itu. Wallahu taala a'lam wa ilmu. Atau jadi setakat inilah yang dapat disampaikan pada malam ni. Mudah-mudahan ada kebaikan, ada manfaat yang dapat kita ambil dan dapat kita sampaikan bersama, insya-Allah. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين الحكمة وافتح علينا من لدن علما كما فتحت بسيد النبي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاه يا عليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين.